Mari kita tengok silap mata. Okey, sekarang ni saya berpeluh-peluh sebab saya baru lepas berjoging. Tak apa, abaikan. Ini tali pendek. Ini pula tali panjang. Okey. Dan yang ini tali yang paling panjang. Sekarang di tangan saya ada 3 tali yang berbeza saiz kepanjangannya. Betul? Betul? Okey. Apa yang saya nak buat sekarang adalah saya nak susun tali ini begini dan saya mahu buat sesuatu pada pada tali ini, iaitu saya nak pastikan ketiga-tiga tali ini yang asalnya tak sama panjang kepada sama panjang. Zam-zam, alif kazam, fuh. Tali yang asalnya tak sama panjang kini sama panjang. Tengok ni. Sama panjang, betul? Okey. Hebat kan? Sama panjang kan? Okey. Kemudian saya nak kembalikan tali ini ke bentuk asal. Zam-zam, alif gazam, fuh. Tali yang tadinya sama panjang, kini kembali ke bentuk asal. Tali pendek, tali panjang, tali yang paling panjang. Lihat. Dia kembali ke bentuk asal. Nampak pelik tak? Yang pelik itulah yang kita cari. Selamat datang ke Alif Universe.